Apa yang akan terjadi kalau Honor 400 Pro collab dengan Fujifilm? Mesti gempar kan? Malangnya benda tu belum lagi terjadi. Tapi aku nak bagi tahu, kalau korang beli Honor 400 Pro 5G, korang akan dapat Fujifilm Instax Mini ni harga 800 secara percuma. Wow, dah lah harga murah, kamera cantik. Lepas tu siap dapat kamera Fuji Instax Mini. Tapi video kali ni aku tak nak ceritakan pasal Honor 400 Pro. Dah cerita dah. Kita nak cerita pasal kamera Fuji ni pula. Fujifilm Instax Mini Real Play. Apa yang best dekat kamera kecil ni? Jom. Filem 10 helai korang akan dapat sekali. Fungsi kamera Fuji ni tak perlu tanya, mestilah untuk ambil gambar. Tapi yang menarik dia adalah korang boleh terus print gambar dekat sini. Okey, aku tunjukkan sekarang. Ada satu flash kat sini, ada shutter kamera, ada button untuk rekod video, boleh rekod Ada cermin mini Real Play kat sini. Okey, dekat belakang ni ada beberapa button lah yang aku belum test lagi. Siap ada tali lanyard. Ni button-button lah. Dia tak ada touchscreen tau. Korang kena pakai button dekat sini. Ada tempat SD card dan ini bahagian filem dia. Okey, korang masukkan filem yang ada 10 keping tadi, boleh print terus gambar. Kita cuba selfie satu kali. Sekarang aku nak cuba print. Okey, tekan button print. Okey, kita tekan print dekat sini. Okey, tengok perlahan-lahan dia akan keluar, babe. Wow. Dia terus siap ke? Oh tidak. Mungkin dia kena tunggu kering kot. Ini putih ni, tak ada apa pun. Kita tunggu lagi sikit. Jangan put in mode. Maknanya mesti ada yang suka gigit benda ni. Okey, gambar Polaroid aku dah kering, dah pun siap. Apa macam? Hasmos, asyik cerita pasal Honor 400 Pro je. Apa cerita pula dengan Honor 400 biasa ni? Like, comment, share, di post. Aku akan buat satu video comparison kedua-dua. Baik beli Honor ataupun